Anak pelakon Emiza Aznan, Adrian Adam memaklumkan keadaan abangnya iaitu Edri Mikhail yang bertarung dengan kanser paru-paru berada dalam keadaan kritikal. Ujar Adrian, 18, Edri kini bergantung sepenuhnya kepada bantuan pernafasan, oksigen dan tidak lagi mampu memberikan sebarang respon fizikal. Abang kritikal, dia sedang nazak. Dia bergantung kepada oksigen. Doktor kata dia boleh dengar lagi, cuma tak respon, katanya dalam temu bual bersama Melody. Pada masa yang sama, anak kedua itu memberitahu keadaan terkininya yang sukar bergerak kesan kanser tulang yang dihadapinya. Alhamdulillah, badan saya okey lagi, nak jalan susah. Ada sakit-sakit kaki bengkak sebelah, tapi saya rasa masih boleh tidur, berjalan dan duduk, katanya lagi. Selain itu, Adriana menzahirkan ucapan terima kasih buat semua individu yang menitipkan sumbangan dan doa buat mereka dua beradik. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Kami tak mampu nak balas semua jasa baik kalian yang mendoakan kami. Semoga Allah membalas 4 kali ganda dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Saya doakan yang menderma dan mendoakan kami dapat perlindungan daripada Allah dari api neraka, dirahmati di dunia dan akhirat, dapat syurga Allah serta dipermudahkan segala urusan, ujarnya lagi. Semalam, Emiza 51 merayu agar seluruh rakyat Malaysia mendoakan kesihatan anak sulungnya yang difahamkan semakin kritikal di Hospital Kuala Lumpur disebabkan kanser paru-paru. Tahun lalu, Emiza mengesahkan Edri 20 yang juga anak sulungnya menghidap kanser paru-paru tahap 3. Lebih mengejutkan ramai, pada Ramadan pertama, dia sekali lagi diuji dengan perkabaran menyayat hati apabila anak keduanya, Adrian Adam, disahkan menghidap kanser tulang. Dia sedang nazak sekarang. Dia bergantung pada oksigen lah. Doktor kata dia boleh dengar lagi. Tapi dia tak respon. Kalau boleh kongsikan bagaimana kesihatan Ian sendiri? Keadaan saya sekarang ni alhamdulillah, badan saya okey lagi. Cuma saya nak berjalan je dah susah. Lepas tu dia ada sakit-sakit sikit dan kaki saya macam bengkak kat sebelah. Dia susah nak berjalan je lah. Alhamdulillah saya masih boleh tidur. Saya masih boleh jalan, boleh duduk. Alhamdulillah juga. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kami tak mampu nak balas semua jasa baik. Kalian mendoakan kami untuk Allah membalas 4 kali ganda dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Saya nak doakan supaya yang menderma dan mendoakan kami mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab neraka, di dunia akhirat, dapat syurga Allah dan dipermudahkan segala urusan. Amin.